Hari ini saya mengadakan lawatan kerja ke Kimanis ni, khususnya ke stesen minyak Petronas di Kimanis ni untuk dua tujuan utama. Pertama adalah untuk melihat pilot test, ujian perintis kita menggunakan rover. Dan yang kedua adalah untuk melihat, memantau rekod log lawatan pemantauan KPDN di stesen-stesen minyak. Jadi yang pertamanya saya ingin maklumkan bahawa sebelum ini kita telah menerima pelbagai aduan, khususnya daripada dua pihak. Pertama, daripada rakyat tempatan kita sendiri dan juga daripada pelancong dan pelawat dari Brunei Darussalam. Kesukaran mereka untuk mendapatkan bekalan bahan api petrol RO97. Namun saya sendiri sejak daripada awal bila mendengar aduan tersebut, inilah yang saya harapkan dan saya minta KPDN susul dan Alhamdulillah Petronas menyahut kita punya usaha ini dengan hari ini bermula projek rintis itu secara rasmi dengan rover ataupun mini PCS ini dengan kapasitinya adalah 5,000 liter. Kedua, pada hari ini juga saya melakukan menyemak tadi rekod log pemantauan KPDN. Jadi dengan adanya mekanisme ini kita mengharapkan satu gerakan yang lebih menyeluruh dapat dilaksanakan kerana omnipresent penguatkuasa itu penting dan ini boleh juga meningkatkan kerjasama dan komitmen pengusaha-pengusaha stesen minyak dalam kita membetras sebarang unsur ketirisan terkait dengan barang kawalan, khususnya barang kawalan bersubsidi.